Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alkisah hari ni 1 Mei 2025, hari bekerja, cuti. Tapi esok kelas, tak esok Jumaat. Tapi saya boleh katakan esok adalah last day untuk week 14 dekat UTM. Sebenarnya nak cakap pasal vlog ni adalah macam title sendiri lah kan, yang di mana itu baru pas SGPJ and dah dapat lesen dah. So kita drive dulu. So hari ni kita orang akan pergi Pulse dengan like 4 more people. So yeah, kita tengok wayang, makan, karaoke sikit. Tu ikutlah nak pergi mana. Sekarang kita kat lobby tu orang satu. So these are the people. Okay, ni Adam. Ni Takif. Terbalik hai. Ni Zack. Lepas tu ni Bush. Okay, so yeah, kita orang akan bergerak. So yeah, let's jalan. Terbalik. Alright. Aku tu be honest, aku dah lama tak buat vlog tu, literally like aku last buat vlog tahun lepas. So, tak, aku tak ada TikTok. Itu pasal RSM jangan lupa. Rutin sebelum memandu. Senang je. Tengok minyak hitam sekali. Ya, betul. Tengok water level. Aku tahulah RSM tu apa, aku dah tahulah. Tak, RSM tu dia basically dia cek tayar sekali. Itu RPK weh. RPK sekali kau buat pastikan tayar dalam keadaan selamat kan. Angin mencukupi. Lagi satu, bentuk yang sesuai. Benda dah tak ingat. Bentuk yang sesuai? Bentuk apa weh? Sebab kalau petak mana boleh guna kan. Pastikan dah bulat tau. Kau cakap lah Nogori. Tali tu. Aduh, kau. Orang Nogori betul baru aku boleh cakap. Ni apa nak ajar? Tapi kalau mak aku cakap Nogori, dia dah lah fluent Nogori weh. Itu baru shock. Aku Kalau bunyi kucing apa ni kan, cara kau nak panggil kucing, campuran Melaka dengan jauh. Yo, tapi bodoh. Ada siap tu. Yo, tapi Aduh, yang mana? Adam yang mana? Oh ni ke? Oh, yeah. Macam mana kau bawa bal hari tu gila meh? Elok je. Bal hari tu. Tak, aku bawa bal hari tu elok dah lah kita main pingat. Jadi apa masalah dengan kita yang ni, ada beza ke? Kita tengok juga. Aku ada cat. Aku dah buat takip, aku tak nampak kena itu. Tak, gerau. Aku look suara aku. InsyaAllah Amin takkan ada hit and run. Ada. Kalau ada pun. Kalau ada aku butuh dulu. Keluar sama ada bawa je. Instructor, tengok ni catat. Catat dalam kau punya clipboard. Tengok kau dah meh. Ni dah tengok kau tadi meh. Ya Allah meh. Dreba kita hari ni geng, Amel Adi. Drama dreba amateur. Mantap meh. Pergi belah kiri meh. Kiri. Kau di slow. Nak ke kiri buka kau punya signal mana? Kena bayar RM2 RM3 ke? Signal buka. Don't say it. Shut up. It doesn't fit. Mahkamah dia. Enggak, freelance eh. Oh ni baru drive dah ada polis traffic. Siapa je? Petanda meh, petanda. Petanda. Korang takut Takut ke? Damn. Damn. Fokus ni. Second victim sendiri. Setengah dengan kuda di bawah cakrawala penerbangan. Second victim. You tak slow down. Slow down mate. Udah kata slow down. Jangan minta. Sorry doh.
Weh, sorry do tadi. Kau kena marah hati dengan dua tau. Satu parent dia, satu parent kau. Satu lagi dia aku. Mantap meh. Macam tu macam salah. Takut bodoh. Tadi lagi salah weh. Tadi tu lagi salah. Aku rasa dah push lagi rasa berdamai. Apa yang mau? Kau tahu tak apa itu brand? Kau tahu tak apa itu brand? Korang kata depan. Hah? Kau kata kanan. Dia kata kanan by the way. Oh ya. Dia kata kanan by the way. Oh kanan tadi ke? Kanan tu. Ni dah tak cerita. Motor cakap lah. Tadi yang gitu tu dia. Bodohnya. Ya, kalau pusing dia kena memang sentiasa break lah. Dia tak boleh. Tak boleh laju. Okay. So aku susah nak kontrol tu. Saban masuk dokap. Wow. Aku baru 19. Kau kata kau masih minor. Sana bukan sini. Jangan laju. Maintain line kau je. Allah, slow sangat. Terus ya Allah, slow gila. Takut. Takut saya bawa. Bawa video ke be? Ha? Video. Apa tu bodoh? Video. Video ke lain mat. Alhamdulillah guys, sampai. Seram bodoh. Aduh. Seram, literally seram. Tak boleh buka. Kau stay dengan kita jangan dulu, kita tengok dulu. Wey, Apa experience kau? 10 out of 10. Zack, apa experience kau? Apa komen kau? dah bawa kereta. Woi, siapa komen kau? We're gonna watch a movie called Blood Brothers at Deeples. Masya Allah. Janganlah bijak masuk aku mahal. Muka aku tak apa murah. Muka murah bari, muka murah bari. Anda rasa saya lemas sakit kepala? Teruskan double action. Tidak 5 kali lebih cepat dan memberikan kelegaan selama 8 jam. Yes. Kini boleh dapat di tengah-tengah jamu bila anda. What the f*** that shuffle? What the hell? Aku nak ambil beg aku, tinggal tau. Sudah dah tinggalkan aku. Lepas tu ada 2 entrance tau. Tu ya. Jumpa pun dia orang. Okay guys, dia dah sampai di Pal. Pandai sesat baik. Orang pandai sesat macam ni boleh sesat. Tahu lah orang kayak tahu lah. Takif orang mana? Pas rembang kan? No, itu aku duduk. Yalah, serembang. Sakan dekat rembang. Oh, Bukan rebau. Rombau. Sekarang baru 1:30. Kita cuci mata je lah, tengok buku. Okay, so yeah. Makan luar? Duduk je sini sebab movie mesti aku 11. Oh nanti. Sebab kita makan lepas tu karaoke. So sini lah. Kau nak karaoke lu baru makan? Ha? Agak lah. Asal korang semua cakap benda sama ni? Aku seorang je ke yang counter argument. Tak, sebab aku memang kalau tengok movie tak makan. Paling yang lain. Oh, banyak tempat ni sebenarnya nak makan lepas habis movie. Yeah. Aku rasa muka kau lagi sesuai. Aku rasa muka kau lagi sesuai. Zack dia dah plan makan sini apa habis movie. Tapi bukanlah sekarang kan. Wayang atas tu. Wayang atas tu. Okay guys, so kita dah sampai TGV. Oh guys, pocket mat. Oh, kita nak beli air dulu. Ada yang nak beli makanan. Zack katanya nak beli makanan. Yang penting kita tengok movie guys. Yeah. Chips ada beli. Popcorn, ada air. Yum. So, Takif pun ada beli ni. Jap, ni push punya. Oh, kau beli apa juga? Royal. Apa yang nugget popcorn. Popcorn. Biasa baru yang signature. So banyak popcorn kan? Banyak popcorn masuk ada chips lah. Popcorn lain rupa. Royal with cheese. Kita nak dah masuk dalam kawasan cinema. So ni hall 2. Ya kanan. Kita kanan. Okay guys, masuk. Oh ya. Filem belum start lagi, tapi ada banyak iklan lah, iklan 15 minit ni. So yeah. Okay, nanti bila filem dah habis nanti saya review lah. Okay. Korang tak nampak pun tapi tak apa lah. Filem dah habis guys.
Besok. Nanti aku review. Sekarang dah pukul 1:30. So kita nak solat Zuhur dulu. Nanti apa pun time kita nak makan nanti aku bagilah punya critical review ya. Okay. Makan ni guys. So Ambil kalau tu lah stop. ya. Aku rasa dia bagus daripada Tapi Wan, lebih kuat lah. Apa? Tak ada apa? Makanan kita dah sampai. Nanti kita tunggu air. Video orang semua nak makan lah. Bush belum sampai tapi Takif nyanyi lagu David Smile lah keluar. Yeah. Apa predict je. Nanti keluar kat karaoke nanti. Spaghetti dengan buat tarik macam tu lah. Betul lah. Tu letak tu letak. Dude, habiskan makanan kau. Gila. Tak apa aku. Agak lah. Apa baik. Ya Allah ya Tuhanku. Kalau nak karaoke nanti. Bukan karaoke sekarang. Maybe ya. Yalah aku tahulah. Sembang pasal filem tadi. Sudah aku dengar. Okay. So aku bagi 9 lah, 9. Dan Taki pun bagi 9, Z bagi 10, Bush bagi 9, Adam bagi 8. Kita orang ada masing-masing punya satisfaction dengan dissatisfaction. Yang di mana kalau macam in my opinion, buat pelakonan best. Of course I want to say Syukri Hayu and Shahnaz Ahmad. Dua tu memang my favourite performance lah in that movie. Yang lain tu macam biasa tapi it's okay. Yeah, it's a film. It is a film. Thank you. Tadi ni dah push. The girl pun actor dia pun. Yang Emily Edison pun okay. Maksud dia macam ada anxiety. Cuma dia punya yes. Cinematography cantik tau. Cinematography lawa, editing lawa, direction everything lawa. Setting dia standard lah. Cara usaha memang dia akan detail. Setiap benda tu dia akan detail. CGI dia pun dia akan detail. Editing dia pun dia akan detail. Cuma satu benda yang aku tak berapa puas hati, Taki cakap plot kan? Kau cakap plot kan? In my opinion plot dia okay. Cuma dia macam bak kata Bush kata benda tu predictable. And yes, I have to agree with Bush yang di mana dia kata predictable lah dia punya plot twist semua tu kan. Dia macam benda-benda predictable. Tapi ada benda yang macam macam tu lah. Sebenarnya aku dah tengok sebelum ni. Pasal tu dah tahu kan. Yelah itu kan. Sebab sampai korang tengok filem tu pun adalah macam sembang sikit lah. Macam aku aku nak fokus. One more issue is I know this is nak bagi effect kepada filem tu, nak bagi especially for the action sequence yang apa kamera dia gegar kan. Itu aku rasa memang dia intentionally buat macam tu. Cuma aku rasa macam itu sangat macam terlalu tu sangat. Tapi overall 9 over 10 is okay lah. I think deserves the rating. Still amazing. It's still amazing ya. The film is still good. So yeah, Let me tell you. okay. Local producer nak judge famous producer. Agak kan. Kita dah habis makan. So sekarang kita akan pergi tempat, bukanlah tempat haram, tempat enjoy. So yeah guys, kita akan pergi ke kita kat dalam bilik karaoke guys. Adam on the way. So yeah, kita nak karaoke dulu, buat benda-benda sikit. So yeah, saksikan nyanyian daripada kami tu Adam. Jauh terbawa lukisan hatimu, warna pelangi hiasan terindah. Hati ini tak akan terbagi. Salah baca ni.
Tak mak. Ya. Kalau korang dengar suara aku sekarang ni memang dah hilang lah. Semua ada. Nak nyanyi lepas ni mana tak boleh sebab dah hilang time dekat karaoke tu pun. So this will be my remaining voice for the remaining parts of the video. So dah lah diorang nak makan mencia gila. Aduh, mencia dah lah sejuk. Aduh, Macam mana suara korang masih okey lagi? Alhamdulillah boleh. sebab aku tahu teknik. Anjay. Betul Betul ke? Ui. Baik dah. Demi aiskrim free. Baik dah. Ni macam mana ni? Something like that lah. Damn, nyanyi dapat air. What the Guys, kita dah habis screen time kita dekat Dipals. So, kita akan pergi ke Masjid Putra, Taman Putra, naik basikal sikit. Tak tahulah apalah plan diorang ni. Tapi I'm not going to drive to there. Tapi maybe kalau kita pergi bengkel aku drive aku ni. Bos. Amir dah kena demoted. Apa ini budak? Main saja tu. Kalau itu masih tak. Tak tahu tadi. Sampai usia memutih rambutmu, jangan pernah kau ragukan cintaku. Yeah, kita kat mana? Malaysia ke kat UK? Kita kat Malaysia. Apa? Sebelah tu masjid sikit ada lihat. Masjid Al-Azhar. Bajit. Itu office aku guys. Oh, masjid. Ni Masjid Putra. Vote for Amir Adi. Woo. Anwar itu lah. Oh, ya? Anwar Zaid. Anwar Ibrahim. Ini lelaki. So, boleh jumpa Anwar ni? Boleh tak? Alah. Ha? Dia kat luar. Oh, kat China Tak. Dia kat luar. Kat luar ke mana? Tengah makan. Bodoh lah. Orang Jepun, watashi no namae wa. Ya. Watashi wa. Kau dengan cosplayer tu ni. Tak, kenapa ada bendera Kosovo? Ada meeting ke? Ada meeting lah ni. Budak. This place is amazing. What the heck? Apparently this is like the place that's like equivalent to a White House. Is where the Prime Minister stays apparently. I don't know much. It's police guarding. It's my first time being here actually. This is my second time. Damn. My second time. First time is with my family. Was it that different back then? It was at like midnight, 12 o'clock. This place is overwhelming, that's for sure. My first time being here and I'm like, bro, this is like a culture shock to me. Oh, this place is crazy. Masuk kah? Dia sampai keluar ke kalau solat Jumaat? Sampai keluar. Oh, mungkin lah. Kalau memang peak. Kalau memang peak hour. Peak hour memang ramai. Oh, tadi dah ambil uduk and I just love the geometry of this place. Wow. Amazing. Masya Allah. Dah solat dekat Masjid Putra. Cantik tu tempat ni. Nak buat thumbnail sikit. This is the last from this place, Masjid Putra dan Perdana Putra and kawasan segelintir. Lepas ni kita akan pergi taman, tak tahu kat mana, but yeah, so let's get in the car. 1, 2, 3, kita teleport. 1, 2, 3. Semut. Patut rekod lah tadi. Bukan salah saya. Siapa suruh tinggal kat aku? Saya suruh. Patut rekod tadi Amir tinggal. Ya doh. Oh. So, aku one of my members kat Dengkel, dia buka hospital tau. So, I introduce you Hospital Azalea.
Lawa tu guys. Okay, unfortunately kita tak dapat sebab apa malah. So yeah, kita jalan-jalan. Sedap lawa kan. Macam besi lawa lagi awak. Wow. Dinosaur dari Sarawak. Yelah, buaya kan. Dinosaur dengan buaya apa beza dia? Yeah. I actually don't know where we're specifically at, but near Masjid Putra. It's a very cool masjid, by the way. Ipin, fikir masa depan Ipin. Ipin, tolong Ipin. Fikir masa depan Ipin. Ojaski. Masaka. Rubi-chan. Takif, go get it. Go Takif, go get it. I can finally end my vlog now because it's been a fun day, right? Yes. What? To be honest, jangan bawa seram yuk kita guys. It's true. Wow. Kita orang mati tau. Kita orang mati literally. I died. Well, Mentally. Mentally. Okay, so whatever it is guys, we'll see you in the next video, in the next vlog insyaAllah. So yeah, Vlogs episode 12. Then peace out guys. SPM. Apa lagu lah SPM